ulama ni tak berjelaskan sikit. Lagi kita ada tengok tu saya bagaimana kita tengok bulan. Dalam hadis dah sebut lagu tu. Kita kena jaga dulu akidah. Ini kita dengar hadis dengar ni ucapan. Nah. Marilah sakut dengan pegangan. Nah, saat ni bab pegangan Allah itu zat yang lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dah baca semua. Allah itu tidak ada satu pun yang menyamainya. Ambil bahasa kampung, tidak serupa oleh sesuatu pun Allah itu. Zat yang panggil bersalahan tadi ulama ibarat. Sudah. Bila kata begitu, segala khayalan apa di kita panggil apa? Hodok nampak bila sebut kata sesuatu benda mari nampak rupa. Maka hodok nampak di rupa itu tu panggil apa tu? Benda baharu ataupun makhluk musawwar panggil. Allah musawwir, Allah yang menjadikan segala rupa. Sama ada rupa di zat begini, rupa khayalan, rupa bayangan dia mari di otak, semua tu makhluk. Panggil musawwar. Lepas tu etika kita Allah itu zat yang maha suci daripada segala zat yang maha suci daripada serupa dengan makhluk. Lepas kita kena makhluk. Yang betul kena makhluk. Sebut kata makhluk, benda ada kena jadi. Mana sebut kata makhluk terpanggil benda. Sebut kata makhluk panggil benda. Tuhan panggil tak benda. Itu dulu. Itu dulu mudah-mudahnya. Allah itu nama bagi zat yang menjadikan segala benda. Tak? Kalau itu hasil benda tak? Tidak. Tidak. Pak kita kenal benda saat ni tak sunyi daripada ada bawa diri sendiri, benda tu panggil zat. Lagi jirim. Panggil zat dulu. Lepas tu ada pula benda bahasa ada dia, bahasa ada di yang lain, panggil sifat. Lepas tu tak kala benda saat ni selama mana dia ada mesti berkait dengan tepat. Tu benda. Sudah kita kenal sini, tak apa. Kenal Allah, dan kenal sini, kenal Allah. Kenal je mana? Ni benda, Allah bukan benda. Bila benda bersakut dengan tepat, Allah tak bertepat. Bila benda ada umurnya, Allah tak berkait dengan umur. Kau boleh tanya Tuhan umur berapa? Tu kenal molek benda, kenal benda, tak kenal benda, selera orang lain. Sudah kenal situ, mengaji dia lah. Jadi. Kamu nak ayat satu kelebihan nikmat di akhirat esok tu, nikmat itu, nikmat ini. Gak nikmat ya sakut dengan mata. Kata dunia ni. Nikmat sakut dengan mata, suka tengok barang ya elok-elok dak mata. Tak ada? Kau nak huduh nak tengok dah. Tak nak tengok. Gigi kita seduk. Kena huduh dah. Nak suka tengok hak. Ya elok-elok, ya cantik-cantik, ya lawa-lawa. Tu mata. Telinga apa juga suka dengar hak yang merdu-merdu. Kena berbat benda tu kena bising-bising. Oh, serabut. Jadi akhirat esok ada belaka. Ma yastahihil anfusu. Segala nafsu ingin kepada apa? Mata suka melihat pada ya elok. Ada hurul ain. Rasa saat ni suka pada kecapan makanan minuman yang enak, yang lazat, yang sedap. Hak tu ada makanan minuman. Nafsu syahwah lagi pula suka menghubungi lawan jenis. Itu dah. Laki suka puai suka ke laki. Ya, ada di akhirat. Nah, tu apa? Telinga suka mendengar ke anasik-anasiknya, beberapa bidadari dan lain-lain nyanyi ada. Tu hari telinga. Lain pada tu hak serenok lagi tu. Hak serenok lebih pada tu lagi. Hak sakut dengan qalbi. Gapo hak serenok lebih pada tu lagi.
tengok zat Allah tu lebih daripada hak saat ni lagi. Hak saat ni mana mata, mana telinga, mana sahwah, mana kecapai tu. Hak ni nak tengok Tuhan yang menjadikan syurga. Hak tu besar lah. Betul. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ulama al-sunnah tafsir al-husna jannah. Wa ziyadah apa? Melihat zat Allah. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguh kamu lagi akan melihat kamu akan Tuhan kamu. Ni zuhir hadis ni pakai zuhir. Kok balik ahli sunnah kata kita akan boleh melihat Tuhan. Janganlah dengan Mu'tazilah. Mereka pegang mustahil melihat Tuhan. Hadis ni zuhir kita boleh melihat Tuhan. Maka dia takwil. Sahabat tak kena dengan pegangnya dia. Dia takwil kata mana? Innakum satarawna rabbakum ayatakalah zahmuntah. Innakum satarawna ni'mata rabbikum, kata dia. Kamu lagi akan melihat nikmat Tuhanmu. Bidadari pun. Tu dia takwil pergi ke situ. Kerana canggah dengan pegangnya dia mustahil melihat Tuhan. Kita tak ada canggah apa dengan kaedah. Kerana kita setiap ia ada sah dilihat. Kullu mawjudin yasihu ayyura. Setiap ia ada sah dilihat. Lau uzi la'annal hijab. Kalau Allah buka hijab kita boleh lihat. Syurga dengan iktikad kita sudah ada kan. Tapi bisa lihat berapa kali? Tak pernah. Tapi kalau Tuhan buka hijab, lihat. Ahli dalam barzakh, orang mati, ada hak yang banyak tak hancur kan. Tu roh dia pergi mari. Kalau Tuhan buka hijab, nak lihat kan ada. Tak usah kena lihat roh di alam barzakh. Roh dia di tubuh kita sekarang tak nampak apa kali. Tak pernah nampak. Kita dak jaga orang nak mati, dak tengok nadi, dak pergi nadi, dak tengok ketua dak, tengok muka. Ni pernah tengok dua-dua ibu dengan ayah cik tu lagu tu dak pergi nadi, dak tengok muka dia. Nyawa. Dia tarik. Tak ada tengok, dak pergi sini tengok. Bahasa apanya? Itu. Tak ada nampak itu baik mana. Tu nak ayat tak nampak. Tapi tak ada lah tu baik dia lah. Maknanya gitu. Kau subuh pagi Jumaat. Ibu ni tak nak situ. Pahisya. Malam Jumaat. Kita sedang pahisya kak. Lepas dia kata, duk tak rak. Pergi patah. Pergi duk kecek. Itu siapa saat ni mari. Kata dia. Tak apa. Apa nama. Itu hati sudahlah. Tak rak di mulut. Hati. Nak minum azam-zam. Tanya dia. Angguk. Tambah azam-zam celuk kapah. Isa. Dia cakap lah tu dia tengok belakang jadi gitu. Jadi tempat anak nyata tu mana betul tak nampak roh tu baik yang mana. Ni anak ayat kata ini perkara tapi benar ada ke tak? Ada. Kata benar ada tu boleh lihat bukan lihat. Tu apa dia yasih ayyura tu. Setiap ayat ada tu sah dilihat. Kalau Allah beri nampak, nak cara nampak. Sudah. Kalau begitu, mazhab kita ahli sunnah harus melihat zat Allah pada akal. Wajib pada syarak kerana Allah janji. Setengah pada ayat, setengah pada hadis ni. Hadis ni zuhir. Tak ada kena takwil dah lah. Tak ada mustahil apa. Tapi Mu'tazilah takwil kerana bercanggah dengan pegangnya dia mustahil. Tak apalah dia. Jadi ada lagi hujah dia. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara. Seperti bahawa kamu lihat bulan. Bulan mana? Lailatul Badri, pada malam penuh penam. Jadi penama panggil dah. Penuh menitik. Tem duang siapa panggil itu dah? Tem duang. Penuh penam jadi kita. Menitik. Jadi kita musikir sekaligus kecap tu. Kecap mana? Dia banding seperti melihat bulan pada malam penuh penama. Kita mengaji seperti adat tasbih. Seperti pada apa? Mengaji tu. Tu wajah sabar. Supaya kambing, supaya apa? Supaya tu mana? Kaki pak tu. Bulu tu. Tak.
Macam mana mu kata aku supaya kami? Orang. Takut ke hujan. Gelap hebat. Malah mandi sah boleh sebih juga. Mu bangpa kami malah mandi. Boleh tersebih juga. Jadi betul kata seperti kamu lihat bulan. Seperti bulat gitu kan? Hei, tak sah wajah Sabah betul tu. Mu akal boleh melihat Tuhan. Seperti kamu lihat bulan pada mula penuh nama. Seperti pada apa cari wajah Sabah. Baru sah. Seperti pada bulat. Bulat kan? Bulat hak ni jirin. Hak ni zat Allah laisa kamitslihi syai'. Cerah putih itu kan? Putih tu warna-warni makhluk. Ni pada nyatanya. Nak betul nyatanya gitu. Bukan samar-samar nyatanya. Tu. Tak ada. Kalau orang ikut mujassimah tak kena berat Tuhan ni bolak. Tak tu. Muslimah. Tu selera lah. Nelengak dah tengok Tuhan. Tu sebab ke Mu'tazilah dia kata mustahil melihat Tuhan. Kerana bila melihat buah dianya nak melihat dia kena mukawalah. Mukawalah beradak gini. Beradak. Kalau di atas kena lengak. Kau itu mustahil Tuhan bertepak ke sama dengan kita. Tak serupa dengan musyabihah. Mustahil Tuhan bertepak berjihad berarah. Kalau tu boleh melihat kena beradak. Bila beradak mana Tuhan ada arah. Di atas kena lengak. Habis dia kata mustahil. Semua tu nak kelip menyuci Allah. Tapi pergi silap jalan dengan ahli sunnah. Sunnah tak ada apa tu. Kalau kita faham makna seperti bulan, nyata. Nak situ je. Nyata. Gitu. Cukup tu dah. Itulah abad dia kena mengaji tu. Kalau dia terfaham seorang ni kita cerita lah. Dia nak ke berguru tu dia lah. Pesannya dia innamal ilmu bit ta'allum. Sebab dia kena ada sanad. Dengar, orang nak berzikir dia ada sanad. Mau ambil zikir lagu ni ambil sanad siapa? Guru naik gitu. Gitu. Kita mengaji lagu ni gurunya siapa? Guru siapa? Nak sanad dia tu. Yang bila mengaji guru ahli sunnah itu benar nanti jalan ni. Habis tanya ngaji dia siapa tak payah. Kok mana mu tak ada sanad? Kadang ngaji Jepun tak kelai tak sewaya lakah. Talih ni putus kalau ngaji hadis. Ada sana ambil daripada ni. Siapa sini ya lakah goyak sini. Masalah Zaid ngaji di Umar ngaji di Khalid ngaji di Bakar. Bakar ngaji di Muhammad misal. Maka ni sana. Lepas dia royak mau ambil mana hadis? Ambil daripada Umar, ambil daripada Khalid. Siapa sini ya lakah. Tak royak. Ya lakah tu ambil daripada sini. Walau tak ada ngaji di dia ni. Ya lakah apa? Kerana tok guru ni kurang jelas. Dia tak royak tok guru ni lakah di sini. Orang panggil mungkotak kalau hadis. Dhaif lah dah. Kita mengaji jadi susuk puca lah. Ngaji di siapa tok guru. Tu lah. Ngaji susuk puca. Tu dia panggil bila hadis dhaif dah. Apa boleh dhaifnya? Kerana tadi dia ada periksa di sanak ni dia rawi ni. Bila rawi ni orang tak apa jelas, sifat tak berapa molek kazab, maka bila dia royak malu nak turun ni lakah royak turun lain. Ini satu apa yang kata menyebabkan dhaif hadisnya. Tak boleh dihujah. Begitulah ucapan tak boleh dihujah kerana melalui tak jelas sanak ngaji ni. Terang. Betul. Kata Abdullah Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu daripada agama tu. Sebahagian pada agama tu ada sanad. Kita mengaji di siapa, guru kita mengaji di siapa. Laula al-isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Boleh kata belaka apa nak kata. Tak? Atau ambil mana? Ambil hadis diri muda bila dengan Nabi murungku kan? Itu dia. Kalau boleh dalam mimpi tak buat kira lagi. Itu tak? Itulah masalahnya.